Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sakitnya. Ada buli fizikal yang menyakitkan badan. Kau ni dah lah makan banyak. Gemuk lah tu. Ada juga buli verbal yang melukakan hati. Yona, saya pun nak main juga. Ah, belang kau. Ada buli sosial yang membuat seseorang rasa terasing. Yo, nak tanya sikit boleh? Ha, boleh. Apa perasaan awak kalau awak kena buli? Mestilah saya rasa sedih dan kecewa. Saya faham itu gurauan. Tapi tanpa awak sedar, awak dah membuat kami sedih. Boleh. Saya minta maaf. Saya tak patut buat awak macam tu. Apa, saya maafkan kamu. Okey, jom kita pergi kantin. Jom! Hentikan buli. Jangan berdiam. Katakan tidak pada buli.